Pasta cedok tengah top up lagi stok untuk korang. Ambil korang Jumaat, Sabtu, Ahad saja untuk pasta cedok. Untuk orang Tampin, hari Isnin ni kita nak datang tempat korang. Dia tak orang Tampin. Kita nak bawa banyak mana pun kita tak tahu. Cuba komen ramai-ramai. Kalau ramai nak support, kita bawa banyak. Okay, hari ni macam biasa dekat Dapur Kuih kita ada dessert table. Korang boleh nampak kita punya dessert ni fresh untuk korang. Setiap Sabtu dan Ahad saja. Kita ada mini cotton cheesecake. Ni memang sedap, lembut. Ni croquis ni jarang tempat ada tau. RM7.50 saja. Okay, suasana sekarang pukul 12 tengah hari dekat Dapur Kuih Jempol. Orang dah start masuk, dah meriah dah. Korang nak dapatkan lebih 200 pilihan makanan. Kita ada mozzarella, fish and chip panas-panas kat depan. Cara berlauk pun ada dah ready untuk korang. Tap je Dapur Kuih by Noh Ayu Kitchen. Jemput datang. Kita ada sediakan nasi campur dan tempat untuk korang dine in. Tempat untuk korang lepak-lepak dengan family. Banyak tau pilihan hari ni, 40 pilihan lauk pauk ada.